Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nombor telefon ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pengurusi surau ahli dalam kuasanya, kepada petugas-petugas daripada unit media KRS, juga kepada semua para dhuyufur rahman, tetamu Allah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini dengan limpah dan kurnianya Allah memberi kita masa, memberi kita ruang untuk kita datang. Datang untuk apa? Untuk berkenalan dengan Ustaz. Nama Ustaz Haji Nur Rashid bin Muhammad Said. Dah berkahwin 3-0, satu saja yang ada. Anak ada 4, ya. Jadi alhamdulillah, ya, Ustaz ada rumah di KL, ada kadang-kadang tanya di KL dan di Batu Kikih, ya. Jadi bila kadang-kadang orang tanya tu, bila dia tanya bila sebut 2 rumah, dia ingat ada 2 orang rumah, tapi orang rumah itu seorang, ya. Jadi ada 2 tempat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi sebab tuan-tuan dijemput, ya, untuk menjadi tetamu. InsyaAllah akan menjadi tetamunya, ya. Jadi tuan-tuan yang ada di sini, Ustaz Arab, kita akan dapat menghayati apa yang nak disampaikan. Kita tak perlu, orang kata, tension, stres dan sebagainya. Tak perlu, ya, tak perlu. Cuma kita datang untuk mendapatkan ilmu itu. Dan setiap orang yang datang ilmu, mencari ilmu, para malaikat mengembangkan sayapnya sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, mungkin ada di antara kita yang kali pertama datang untuk menunaikan umrah. Dan ada mungkin yang pernah datang, ya, pernah datang, dan Nabi SAW menyatakan orang yang pernah datang paling tidak 5 tahun sekali dia datang. Dia kena datang balik, dia kena usahakan paling tidak dalam masa 5 tahun sekali dia datang. Kalau dapat datang tiap-tiap tahun lagi bagus, ya. Sebab apa? Di antara satu umrah dan satu umrah, dia akan al-umrah ila umrah kafara li bainahuma. Sesungguhnya di antara umrah ke satu umrah, dia akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan pada mereka yang kali pertama, ya, kali pertama, boleh tahu tak Ustaz, nak tahu siapa yang pernah ni? Haji Yusof dah pergilah, nama pun Haji juga, jadi dah tak okey, eh? Siapa yang dah pernah pergi, sila angkat tangan. Haji Yusof aja. Jadi Ustaz berhenti, nanti saya minta Haji Yusof duduk kat depan ni. Dia akan teruskan. Last kali pergi bila Haji? 2019. Jadi dah 6 tahun, 7 tahun tu. Okey. Jadi masih ingat lagi, Haji? Insya-Allah. Ya, sebab orang yang ingat, orang yang selalu pergi ni Ustaz akan tanya dia nanti. Itu yang ramai kata,
Allah rugi aku. Orang kata jawab-jawab. Kadang-kadang bukan apa, kadang-kadang bila duduk depannya orang takut. Sebab dia selalu kena tanya. Maka dia pun duduk kat belakang. Bila duduk kat belakang, kita ingat dia tumpu rupanya dia banyak tunduk daripada kepala dia naik ke atas. Tunduk ada dua. Sama ada dia tunduk mata lelah ataupun dia fed up dengan ustaz cakap. Kan? Ataupun selalunya orang yang tidur ni dia dah banyak ilmu. Jadi dia banyak tidur. Ya, tapi tak ada. Orang-orang kita semua jemaah-jemaah yang ada ni insya-Allah semua datang untuk refresh. Mata haji dia tak nak refresh balik. Ya, dia nak refresh balik sebab apa tuan-tuan? 7 tahun tu lama tu. Ya, lama. Ya, jangankan 7 tahun, setahun pun kadang-kadang tanya balik dia dah lupa. Okey. Jadi tuan-tuan kali pertama nak datang. Okey. Jadi tuan-tuan semua tentu dah membuat persiapan. Nak pergi tu bila tu? Saya kalau cakap saya suka berdiri. Lepas tu saya suka pergi dekat orang tu. Saya akan pergi tanya orang tu, jangan risaulah. Ya. Jadi kalau kita punya majlis ni majlis yang terbuka. Maksudnya kalau kita ada rasa was-was, kita ada nak bertanya, maka kita tanya. Ya, dalam Al-Quran, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah pada orang yang tahu, yang ahlinya kalau kita tak tahu. Tuan-tuan yang tak begini kecuali Ustaz Haji Yusof saja. Jangan tanya dengan orang tak tahu. Nanti dia kata kalau tak silap aku, kod kalau jadi tuan-tuan tak boleh pakai. Dalam ibadat kalau tak silap aku, kod itu tak boleh pakai. Kita mesti yakin. Ibadat kita mesti yakin. Tuan-tuan, lepas tuan-tuan solat, kita solat 5 waktu kan? Ada tak kita balik kemudian kata, solat aku sah ke tak sah? Jarang. Dan mungkin kadang-kadang tak ada lah. Sebab kita solat dalam keadaan kita yakin. Jadi dalam ibadat kita ini, kita tak boleh main agak-agak. Kod kalau tak silap, tak boleh. Walaupun dia tak silap, kalau kita main agak-agak, tak boleh pakai. Masuk waktu semayang pukul 1. Kita tak pasti, agak-agak. Kita semayang, tak sah. Sebab kita agak-agak, kita mesti yakin. Tapi kalau kita semayang 1, 5 minit, 10 minit, tak ada masalah. Sebab dia dah melepasti waktu tu. Tetapi seandainya dalam tu kalau tak silap, tak boleh. Ya? Jadi begitu juga dalam ibadat kita yang kita nak buat ni sekarang ni. Kita nak pergi umrah tuan-tuan. Jadi kita mesti yakin dengan apa yang kita buat. Sebab itu yang kita datang. Sebab apa? Kita nak dapatkan ilmu, kita nak buat persediaan kita untuk kita melaksanakan umrah kita. Jadi, tadi biasanya ada diorang akan hantar bagi nota. Tapi ustaz kata dengan diorang, jangan bagi dulu. Kenapa? Sebab ustaz nak tanya. Tuan-tuan nak pergi umrah kan? Dah buat persediaan ke belum? Sikit-sikit. Okey. Ni muslimat? Ustaz nak tanya. Rukun umrah ada berapa? Jangan pandang langit. Jangan pandang ustaz. Rukun umrah ada berapa? Kita nak pergi umrah. Kan? Okey, siapa nak jawab? Ustaz dah belanja dah tadi makan mi. Kalau belum makan tadi ustaz kata kau akan belanja makan mi. Jadi ustaz dah bagi advance makan mi. Tuan-tuan. Berapa agak-agaknya? Berapa? Itu yang ustaz tak nak bagi itu tadi. Itu sebabnya. Ya, sebab dalam kita tu dah ada. Tuan Haji Yusof patutnya dia tak boleh tengok tu sebab dia dah pergi. Jadi tu sebab ustaz tak nak bagi. Sebab kalau ustaz bagi, tuan-tuan boleh tengok. Jawapan dah ada. Jadi
Bila Ustaz tanya, rukun ada berapa? Semua jawab. Allah, Alhamdulillah, semua orang dah tahu. Kan? Sebab jawapannya ada di situ. Jadi, kenapa Ustaz tak beritahu tadi? Sebab Ustaz nak sampaikan mesej ni. Nak sampaikan pengetahuan ini. Tuan-tuan, ada, okey. Itu dah kita selingan pula. Selingan. Rukun sembahyang ada berapa tuan-tuan? Kita sembahyang 5 waktu. Rukun sembahyang ada berapa? Ni? Takut-takut je. Kan? Tapi kalau dia keluar tu, kalau dia marah, gegar kan? Bila dia kan ni? Kita pun dengar ya tak dia. Kadang-kadang dia pun dengar orang cakap ya ke tak ya. Kita mesti yakin, tuan-tuan. Kita solat 5 waktu tau. Ini bukan main-mainnya hal ni. Macam umrah ni kita entah tak pergi lebih tak pergi. Tuan-tuan akan jadi tamu. Ini sembahyang 5 waktu. Tuan-tuan apabila gugurnya satu, dia punya rukun tak sah. Itu selingan ni. Ini baru selingan. Ustaz tak masuk lagi. Ini selingan. Sebab apa buat tanya? Ustaz tanya benda yang selalu kita buat. Seandainya kalau kita buat, kita tak tahu, tak terimalah. Maka dikata kita kadang-kadang apa rukun dia dan sebagainya. Jadi kalau kita tak tahu macam mana? Jadi kita mesti tahu rukunnya 13. Jadi rukun umrah ni ada berapa? Haji Ustaz jangan tanya ya, sebab dah tengok soalan tu jawapan dah ada. Berapa? Dia ada 5. Rukun umrah ada 5. Kena ingat tu. Tak payah tulis lagi. Kan kita bagikan Ustaz akan bagi dia punya tu. Tapi kalau nak tulis tu tuan-tuan bagus juga. Sebab apa? Imam Syafi'i ya, dia dalam Ihya Ulumuddin, dia dalam mukadimah dia berkata ilmu ni umpama binatang yang kita ikat talinya. Jadi apabila kita tak ikat, maksudnya kita melepaskan dia. Mungkin dia masuk kiri, keluar kanan. Jadi kita mengikatkannya dari segi orang yang mengambil ilmu tadi, dia tulis. Ya, ada tulis. Tapi jangan tulis dia, tulis kena ingatlah tuan-tuan. Ya, kena kita ingat. Ya, sebab apa? Apabila kita tulis tu kita tahu apa yang kita tulis. Ya, jadi kita akan mengikat apa yang kita pelajari ni tadi. Ya, supaya kita tidak lupa. Okey. Jadi rukun ada 5. Yang mana kita akan pergi satu persatu. Ya. Lepas dia rukun, ada dia punya wajib dia. Wajib dia ada berapa tuan-tuan? Tak tahulah Ustaz. Ustaz tanya, Ustaz jawablah. Itu lagi senang. Cepat sikit kita habis. Kan? Jadi itu Ustaz punya trademark tu, Ustaz tanya, Ustaz jawab. Ya? Tapi kadang-kadang bukan apa kan, kita nak tanya tu kadang-kadang, tuan-tuan, tanya tau. Kalau orang kata kalau kita tak tahu, Ustaz kata tadi kalau kita tak tahu kita tanya. Ya? Dan kita mesti Ustaz nak jemaah-jemaah yang pergi ni, Ustaz selalu macam tu, hendakkan mereka pergi dengan macam kita semayang tadi, kita pergi, kita balik, kita tak tanya lagi dah. Kita tak ada was-was. Sebab dekat sana tuan-tuan, ada makhluk yang tunggu tuan-tuan. Yang dia akan buat tuan-tuan was-was. Ada nama dia. Yang dia akan membuat tuan-tuan rasa was. Betul ke? Tak betul ke? Jadi tuan-tuan, walaupun kita betul, kita bila tiba perkara-perkara was-was ni, Ustaz dah jumpa jemaah banyak. Sampai dia demam balik dan jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Bayangkan tuan-tuan ni, pakcik ni macam ni. Dia suami isteri. Ni iklannya. Belum masuk lagi. Bayangkan tuan-tuan, dia balik daripada umrah. Lepas tu balik daripada umrah, bini dia selalu sakit. Bini sakit lah. Habis dia sakit. Dia mesti adalah tak kena ni. Dia kata, ni mesti ada kita buat umrah tak kena kan. Habis satu ketika tu Ustaz pergi, dia jumpa dia kat kedai makan. Dia datang jumpa suami isteri. Lepas tu dia tanya masalah dia.
Ustaz kata tak ada apa-apa yang berlaku tu, insya-Allah tak ada apa-apa. Ya, apa yang dia buat tu betul lah. Ya, yang amalan dia tadi tu buat betul. Jadi apa yang berlaku tu sebab suami dia kata, ni awak lah ni. Mesti ada awak yang ada, mesti ada awak tertinggal. Mesti ada awak lupa. Disebabkan faktor itu, hidup dia jadi tak tentu arah. Sehingga dia jumpa ustaz, bila ustaz jumpa, bila nak cerita dengan dia, dia punya senyum, alhamdulillah, itu dia. Ini iblis tu, syaitan tu, dia akan masukkan dalam diri kita, menjadikan kita was-was. Ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak kita pergi, kita buat amal. Apa yang kita belajar, dah kita baca, kita belajar. Baca saja tak ada ulasan tak boleh. Ya, jadi kita baca. Sekarang ni kita boleh tengok dalam YouTube lah, YouTube, kita boleh tengok TikTok. Tapi dia cuma cakap macam ustaz je. Tapi kalau kita nak bertanya, macam mana? Kita dengan apa kita nak tanya? Malah lepas itu yang main agak-agak tu. Kalau tak silap aku dengar TikTok, Ustaz Google cakap. Kan? Tapi penjelasan dia tak cerita. Jadi bila dia dengar penjelasan tu daripada kawan dia tadi, kacau. Sebab kawan dia pun 2 kali 5. 50-50. Kalau tak silap, kod. Itulah. Sebab biasa benda ni. Benda yang akan berlaku biasa. Jadi ustaz tak nak macam tu. Ustaz nak kita balik, kalau ada masalah, tak tahu dan tak tanya. Ya, tanya. Tak semestinya kalau nak telefon dengan ustaz, boleh, tak ada masalah. Ya, nombor telefon ada 017-6078-072. Telefon bila-bila. Ya, ada satu ketika tu ustaz balik juga. Balik dia ada masalah, ustaz pergi DIY bawah, dia ada masalah pasal dia punya tawaf bidak. Ya, tapi tak apalah, itu selingan tu kita cerita kemudian. Kita nak ceritanya apa yang kita nak sengih. Jadi macam ustaz sebut tadi, kita datang, kita nak ingat. Yang kita dah tahu rukun tadi ada berapa? Rukun ada berapa? Cakaplah kuat-kuat, yakin. Janganlah tutup-tutup. Sebab nanti soalan ni masa ustaz nak pergi airport, sekali nak pergi umrah ni, dan sampai dekat airport, soalan ni juga yang ustaz akan tanya kepada jemaah-jemaah yang nak pergi tu. Ini soalan bocor dah ni. Soalan yang sama ustaz akan tanya sebelum naik kapal terbang, semasa pergi taklimat dekat tu. Sebab apa? Mungkin dalam kalau tuan-tuan ni semua ada, mungkin ada campur-campur geng-geng lain, dia tak tahu. Ustaz nak yang ada ni sekarang, bila ustaz kata rukun umrah ada berapa? Ustaz nak semua cakap 5 ustaz. Kita yakin. Kita yakin. Bila dah sampai sana nanti, kita dah tak risau dah. Itu yang mustahak. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Saya dengar orang kata 14. Tak boleh. Yang biasa mazhab kita 13. Ada 15. Tapi kita yang cerita, nanti kita confuse. Kita ambil apa ni? Kalau orang kata rukun umrah ada berapa? 6. Mana datangnya lagi satu. Kemudian dia pun cakap, dia 6 tu, kalau tak silap saya kan ustaz, kita wukuf di Arafah. Kita nanti kalau kita pergi umrah, salah satu tempat yang kita akan pergi nanti melawat Arafah. Orang baru balik haji kan? Orang baru balik. Betul dia kata. Kita akan ada satu ustaz 6 lah ustaz, bukan 5. Wukuf di Arafah. Itu apa dia tu? Itu rukun haji. Beza antara umrah dengan haji, satu je rukun dia. Diorang pada 9 hari bulan Zulhijjah tu, diorang akan wukuf di Arafah. Tiada wukuf, tiada haji. Tiada wukuf, tiada haji. Itu syarat dia, rukun dia. Itu sebab orang sakit dan sebagainya, dia kena pergi. Ya? Dia, kalau tak ada, dia tak pergi, dia tak dapat haji. Itu selingan saja. Sebab nak ceritakan, nak membezakan dia. Umrah 5, kalau tambah 1 jadi, kalau dia kata wukuf, maka dia jadi haji. Ya, jadi kita nak dapatkan benda ni supaya kita tahu. Ini orang kata penambahan ilmu pada kita. Kalau ada orang kata, itulah dia. Ya, jangan salah. Jadi kita nak ingat 5 rukun. Ya,
yang kita ingat. Kemudian kita ada yang wajib. Wajib ada berapa? Ada 13. Ya, Ustaz tanya, Ustaz jawab, ada 13 yang mana kita akan sentuh satu. Okey, tuan-tuan, maka dek bagi. Sekarang ni boleh bagi. Bagi yang tu tadi tu, yang nota tadi. Bagi nota. Sekarang sebab soalan dah bocor, sekarang kita nak bagi nota. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan, kalau ada apa-apa masalah kan kita agak-agak dan sebagainya, kita dengar-dengar macam ni, tanya. Ya, kita tanya supaya kita tahu. Ya, ni nota yang kita sediakan bagi semua. Bagi pada mereka semua, insya-Allah. Ya, ni Haji Yusuf dah dapat siang-siang. Okey, dia ada di situ. Dia ada di situ. Okay, nota dah ada. Ya. Dek, buat dek. Satu. Ini nombor 2 ya. Jadi tuan-tuan, sebelum kita mulakan kita punya kursus yang seterusnya, marilah kita sama-sama kita bertarbiyah. Ustaz baca, tuan-tuan ikut. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata walakal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan, kita ni merupakan hamba yang Allah jemput ya untuk menjadi tetamunya. Tuan-tuan boleh tengok di muka surat 4 ada ya, muka surat 4 di bawah tu ya. Jadi kita menyahut panggilan yang diserukan kepada kita oleh siapa? Siapa yang seru benda ni? Ya? Jadi kita akan lihat kepada secara sebentar lalu, maknanya hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Siapa hamba tu? Tuan-tuan. Okey. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Kita ulangkan lagi sekali. Kita menyahut panggilan daripada Allah. Sesungguhnya inna hamda segala pujian wa nikmata nikmat laka wal mulk kerajaan adalah kepunyaan-Mu ya Allah, tidak ada sekutu padamu, la syarika lakal, tiada satu pun sekutu padamu ya Allah. Jadi tuan-tuan, untuk orang lelaki dia dah sampai satu peringkat dituntut untuk membaca talbiyah ni. Bila kita baca talbiyah ni, bermula daripada kita berniat sehingga sebelum kita nak buat umrah. Ya. Jadi secara sepintas lalu ni tuan-tuan,
kadang-kadang macam kita biasanya kita sebagai pembimbing ataupun mutawif, kita akan baca berulang-ulang, maka jemaah-jemaah akan ikut sehingga satu waktu nanti kita akan berhenti, maka jemaah terus. Tuan-tuan, kenapa kita membaca tadi talbiyah ni tuan-tuan? Talbiyah ni, apa benda je talbiyah ni? Ya, talbiyah ni macam Tuan kata-kata, hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, kita sahut panggilan siapa? Siapa boleh jawab? Kita sebut panggilan Allah. Siapa yang orang kata yang menyeru? Siapa yang menyeru tu? Kita menyambut seruan Allah, siapa yang menyeru tu? Siapa yang menyeru tu? Nabi Allah Ibrahim. Dalam surah Al-Hajj ayat 27. Ketika Nabi Allah Ibrahim, dia dah buat Kaabah. Ini cerita ya supaya kita tahu. Ustaz punya style, Ustaz suka cerita dengan tuan-tuan dan Ustaz nak kita tahu perbuatan kita tu kenapa. Kenapa kita buat tu? Kenapa kita buat ni? Kenapa kita buat tu? Jangan ikut saja jangan ikut saja orang berlari, orang pusing, orang pakai tu, kita tak nak. Kita tak nak jadi macam burung kakak tua. Ya? Tak nak jadi. Cuma ikut dia kata itu assalamualaikum, dia pun assalamualaikum. Kita tunduk, dia pun tunduk. Kita tak nak macam tu. Kita tahu apa yang kita nak buat. Jadi apabila setelah Nabi Allah Ibrahim dah siap buat Kaabah, Baitullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kamu seru mereka datang." Siapa yang seru? Nabi Allah Ibrahim yang seru. Maka Nabi Allah Ibrahim berkata, "Ya Allah," kata, "aku tak mampu untuk seru. Kalau aku seru pun siapa yang dengar ni?" Kan? Maka Allah kata, "Itu bukan urusan kamu. Akulah yang akan menyampaikan pada mereka." Dan seruan tu tuan-tuan, kita ni yang sahut. Tuan-tuan ni sahut. Sehingga hari kiamat nanti. Dan seruan yang Nabi Allah Ibrahim seru pada kita tu, masuk ke dalam roh-roh dan sulbi kita. Sampai kiamat. Kalau tuan-tuan sahut 2 kali, insya-Allah tuan-tuan akan datang 2 kali. 3 kali, maka tuan-tuan akan datang 3 kali. Jadi tuan-tuan, kita merasa syukur. Tuan-tuan merasa syukur kerana di zaman Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, dia telah menyeru untuk mereka datang. Tuan-tuan sambut. Tu, tuan-tuan. Syukur ke tak syukur? Syukur kan? Ya, syukur kita menjadi orang. Supaya apa tuan-tuan, Ustaz nak sampaikan ni. Ya, Ustaz nak sampaikan ni supaya kita faham, kita tahu. Kita bertarbiyah ni apa? Kenapa kita bertarbiyah ni? Buat apa? Orang tarbiyah, kita tarbiyah juga. Silap-silap tuan-tuan boleh tanya dengan orang pula nanti lepas ni keluar daripada ni kan. Orang tuan-tuan balik, orang dah pergi, kita bertarbiyah. Tarbiyah, baca dia pun baca, dia pun main macam. Kenapa kita tarbiyah? Tak ada ustaz kata talbiyah lah. Kita tak nak macam tu. Kita pula cerita dengan dia. Oh ya ke? Barulah tuan-tuan, di situ ada nikmatnya. Maka di situlah kita rasa seronok. Maka di situlah kalau orang kata kita talbiyah, maka kita bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita dengan sebenarnya, orang lelaki dah sampai satu muakkad. Dituntut. Perempuan janganlah pula. Tapi selalu dalam bas perempuan yang kuat daripada lelaki. Lelaki malu. Tapi wanita, suara dia tu aurat, tak boleh. Jadi, tapi itu tak biasa lah tuan-tuan. Ya? Orang lelaki dia pemalu bila ramai-ramai dengan perempuan ni. Kan? Suara dia tak dengar. Kan? Jadi, kita sebagai lelaki wajib tadi tu dah sampai muakkad tu, dah sampai dituntut. Itu. Jadi
Lain ya tuan-tuan, orang yang tak tahu dia pun tak labbaik Allahumma labbaik. Dengan tuan-tuan labbaik Allah, nampak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beza. Itu orang yang balik daripada peperangan. Yang kita ni duduk kat ni, rambut orang datang nak jemput makan lemang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyanyi, keluar air mata. Beza. Itu membezakan dengan di antara orang yang bertarbiah tadi dengan orang yang tak bertarbiah tadi. Kita nanti tuan-tuan dalam bahasa nanti dengan siapalah yang tuan-tuan ikut bila tarbiah buat. Sebab Ustaz dah cerita dengan tuan-tuan. Ya? Okey, jadi alhamdulillah. Sambil-sambil Ustaz cerita ni kalau tuan-tuan nak tanya silakan, sebab tanya tak kena bayar. Tapi kalau habis kuliah kita keluar tanya kena bayar. Tengok panjang pendek dia punya soalan. Okey, jangan takut ya. Alright. Okey. Di kebiasaannya orang buat. Yes, ini. Yang ini pun ada orang tak mampu nak buat. Itu dia. Jadi inilah ya, itu sedekah wa'da wa nasara abda tu semua tu. Tapi kita tak payah cerita yang tu. Kita buat yang ni saja. Itu pun orang lelaki malu. Okey tuan-tuan, kita tengok dekat sini sekarang ni, kita tengok apa yang kita nampak tak tuan-tuan? Nampak ya? Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak tengok sini ialah ini adalah Kaabah ya. Jadi dekat Kaabah ni adalah dia punya ini Hajar Aswad. Ya, ni Rukun Yamani. Ni Rukun Yamani, Hajar Aswad, Rukun Iraq, Rukun Syami. Rukun tu apa maknanya? Dia punya angle. Jadi kenapa dia panggil Syami? Dia mengharap ke negara Syam. Di mana negara Syam tu Jordan, dia bukan Libya lain, sebelah sana lah. Ya, Jordan dan sebagainya sebelah sana. Kemudian ni sebelah Iraq, itu ada panggil rukun tadi. Ni Yaman, sebelah Yaman, dan ini Hajar Aswad. Okey, kemudian kita tengok ni Makam Ibrahim, ini pintu Kaabah, ini Iji Ismail ya, ini Iji Ismail. Sejarawan ni sebenarnya sebelah tepi ni ya. Lepas tu ni Hajar Aswad, ni Multazam ni, Ni Multazam ya. Bukan sini. Sini. Multazam ni. Okey, ni kain kiswah ni, kelambu ni. Okey, ni panjaran emas, rukun Iraki. Sejarawan ini sebelah tepi ni ya. Okey, ni pintu Kaabah. Okey. Ini kalau Ustaz tanya semua orang tahulah. Ya, semua tengok sekali kita tengok, kita dah tahu itu Kaabah. Tapi kita tak tahu apa dia. Ya. Okey. Sehingga ni tak ada apa masalah ya, tak ada nak tanya kan? Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Ini kita dapat gambaran dia. Nanti kita akan balik ke situ. Kemudian kita tengok pakaian ihram. Ini pakaian ihram yang ada dekat sini. Ada wanita dan ada lelaki. Wanita dia punya ihram tu ya, ihram tu sebenarnya nanti kita akan cerita, dan cuma ini pakaian dia dalam ihram. Pakaian dalam ihram. Ya, okey. Kita tengok ada lelaki dan wanita. Pakaian seperti menutup solat dan menutup aurat. Okey. Alright. Okey. Apa yang tuan-tuan nampak di sini? Apa yang tuan-tuan nampak di sini? Siapa yang ini orang kata menduga akal. Apa dia? Yang dalam, okey. Siapa lagi? Cuba tuan-tuan tengok betul-betul. Ni bagus juga benda ni dia buat ni. Okey.
Apa yang tuan-tuan nampak? Ni bagus ni. Apa dia? Itu dia. Macam mana orang perempuan yang nampak? Ha. Bagus ni dia buat ni. Ya, mungkin orang yang buat ni bukan dia sengaja buat. Dia tak sengaja buat. Apa yang beza ni ialah laki-laki tadi. Ya, laki-laki yang pakai kain ihram tadi. Kan? Aha. Okey. Yang mana betul? Perempuan diam dulu Diam dulu Laki-laki. Awak nanti nak pakai kain ihram tau. Dia ada dua ni. Mana yang betul? Kita nak cerita yang laki-laki. Yang mana yang betul? Gambar anak ke gambar anak dia ke bapak dia? Macam tak dengar je. Tak, nak soalan dia pakaian yang betul. Siapa pakai yang betul? Kita ada nampak dua yang berbeza. Satu buka kanan, satu buka kiri. Bapak yang betul. Siapa lagi? Dia dua dia. Yes or no? Yang betulnya anak. Kena buka ni. Anak dia yang betul. Bagus ni. Jadi kadang-kadang orang tak perasan. Jadi nanti Ustaz akan Allah. Nanti Ustaz akan tunjuk bagaimana kita nak pakai kain. Bagus tu ya. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Itu dia. Syarat-syarat wajib bagi haji dan umrah. Pertama sekali kita orang Islam. Okey. Baligh cukup umur. Okey. Tuan-tuan, kanak-kanak yang belum baligh, kalau dia buat umrah ataupun haji, dia kira sebagai sunat saja. Dia tak lepas daripada tanggungjawab haji dan umrah dia sehingga dia baligh. Ya, jadi ada kawan-kawan tu dia pergi haji masih dia kecil, ya. Tapi dia sebenarnya dia tak lepas daripada dia punya syarat dia. Itu maka dia kata cukup umur baligh tadi itu. Ya, jadi baligh ni tengok pada keadaan. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Tengok, ya, laki-laki dan perempuan dia berbeza. Ya, jadi tapi dia tak lepas, ya, cuma dia pergi sunat untuk buat. Berakal, istilah macam kita tuan-tuan semua, sihat, berakal, merdeka, bukan hamba ni, tak ada masalah dan sebagainya. Berkemampuan istita'ah ni, ni tuan-tuan selalunya kita kena tengok selalunya pada bab haji lah. Bab haji. Ya, sebab umrah ni kita boleh pergi bila-bila masa. Haji ni. Ya, haji ni. Banyak macam ustaz, yalah adalah orang pergi haji dia tak ikut package, dia tak dapat package. Macam dia pergi sendiri ada kes, dia pergi sendiri. Macam-macam lah berlaku, ya. Macam-macam berlaku lah. Jadi kita kena fikir balik. Ya, dia semua cukup syarat. This is tata'ah tadi tu dia tak ada halangan, dia tak dapat. Kemudian dia nak pergi juga. Ya, dia nak pergi juga. Maka dia melanggar undang-undang dan sebagai syarat dan sebagainya. Sah tak sah dia punya haji dia? Itu nanti kita cerita kemudian. Ya, cuma nak takat itu cerita panjang tu nanti kita boleh cerita nanti. Ya, jadi di antara syarat wajib dan umrah tadi. Ya, jadi itulah dia. Kemudian yang berkuasa tadi itulah yang kita tengok tu dengan sendiri ada tambang, ya, ada tambang pergi balik, ya, ada tambang pergi balik, berbekalan, ada bekalan kita nak pergi kenderaan pergi balik naik terbang. Ya, tuan-tuan, kalau kita nak pergi sekarang ni tiba-tiba perang, tak boleh pergi. Jadi kita dah terlepas lah tu. Tanggungjawab kita dah lepas. Kita nak pergi haji tadi, kita dah cukup semua duit, visa tak dapat.
Kita dah lepas dah tanggungjawab. Apabila kita dah mati nanti dia maka ditanya, Haji Rashid, kenapa kau? Apa Haji Rashid? Rashid, dia kata kenapa kau tak pergi? Kalau kata Haji Rashid tak pergi dah. Kan? Rashid, kenapa kau tak pergi haji? Kau dah cukup. Macam mana nak pergi, dia kata. Dah siap dah pakai ihram dah. Dah pakai ihram dah, tapi visa tak keluar tuan-tuan. Saya bawa package orang kaya tau. Package orang kaya, tapi saya 2017, 2018 bawa package orang beruang lah. Yang 70 88 ribu ni semua tak ikut tabung haji ni. Waktu tu pakai Furada macam tu. Tuan-tuan dah sampai dekat airport tau. Visa tak keluar. Bekerja cari ambil visa dia tu. Dah nak terbang dah ni. Jadi kalau tanya, Rashid, kenapa kau tak pergi? Aku tak dapat visa. Lepas kita. Walhal kita dah siap dah nak pergi. Tetapi seandainya kita mempunyai segala-galanya, kita tak nak pergi. Itu maka Allah kata kau pilihlah kau nak mati cara mana. Kau nak mati cara Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kau pilih mana satu kau nak. Kalau kita dah mempunyai kemampuan. Jangan main. Ya tuan-tuan, jangan main. Kalau kita dah cukup kemampuan kita, kita tak nak pergi, siap. Maka dia pilih. Kau pilihlah mana kau nak mati cara mana. Ya, jadi itulah dia. Jadi kalau kita tuan-tuan dah sampai sini, tuan-tuan dah dijemput Allah, syukur alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Seandainya apa-apanya berlaku selepas kita keluar ni, kita tak tahu dan sebagainya, ya Allah, aku dah datang, aku dah usaha, aku dah sambut. Itu dilakukan Allah tadi tu. Aku dah sahut. Tapi ditakdirkan Allah, sesuatu berlaku pada aku. Ada cerita tuan-tuan. Kalau Ustaz ceritakan, Ustaz nak habis pukul 1. Kan? Cerita selingan Ustaz banyak cerita. Ya? Orang nak pergi tak dapat, dah sampai dekat airport macam-macam. Itu selingan. Masa banyak itu nanti kita buat lain sesi lah. Ya? Kita buat lain sesi. Okey. Ada pengeraan, aman. Itu tadi aman tadi itulah. Yang tak ada perang tadi tu. Ya, sihat tubuh badan. Tuan-tuan, ya, gunakan 5 kesempatan. Belum datang 5 kesempatan. Sihat belum, sakit tuan-tuan ya. Ni pun ada cerita, tapi nanti kita cerita akan datang. Banyak cerita. Kalau nak ustaz cerita, kita tutup ni. Kita tutup. Kita cerita aja. Apa yang kisah ni bukan kisah rekaan tau. Untuk yang hidup ni kisah benar, ya. Kisah benar. Lepas tu berkesempatan masa, lepas tu dengan pertolongan orang lain ni badal ni. Okey, ustaz buat badal haji, dia uzur tidak dapat. Ni dia terlepas ni. Tapi dia terlepas untuk pergi tapi dia kena upah kepada orang. Ya, sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya. Atau terlalu tua, atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya. Ya, okey, yang tambahan ni, dia ada wali, suami si isteri dengan isteri suami ditemani oleh yang mahram dia tu. Ya, insya-Allah. Ini faham ya? Ya, insya-Allah ni tak ada masalah ni. Ni straightforward. Okey, ni dia. Maka kita pun masuklah pada yang perkara yang utama tadi, yang ustaz tanya, soalan bocor tadi. Ya. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok di muka surat yang pertama. Jangan cari belakang tak jumpa. Ya. Yang pertama sekali, rukun dah wajib umrah. Rukun dia tadi niat. Okey, yang pertama, innamal a'malu binniyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, setiap perbuatan tu bermula dengan niat, ya. Maka yang pertama sekali kita berniat. Kemudian kita ikuti, kita tawaf. Ya, tawaf tu apa bendanya tuan-tuan? Mengelilingi Kaabah. Nanti kita akan pergi secara detail. Ya, kemudian kita sa'i. Apa dia? Perjalanan daripada Safa ke Marwah, ya. Dan kemudian kita bercukur ataupun bergunting, bertahalul. Dan yang kelima tertib. Ya, itu dia. Kemudian dia pergi ke pecahan nanti. Okey, kita dah tengok dekat sini. Kita dah tengok 5 perkara rukun. Kena ingat tuan-tuan ya. Kena ingat ya, minta tolong dengan tuan-tuan.
kena ingat ini. Sebab ini adalah rukun, jatuhnya rukun ini maka tak sah kita. Kita punya umrah kita tak sah. Ya, jadi saya pun buat 14 kali Ustaz. Ada Ji? Ya betul. Yes. Itu je muda kan? Itu muda lagi. Jadi Haji dah cerita pasal tuan-tuan. Nanti kita akan masuk lah cerita tu. Nanti kita akan masuk cerita ni menarik. Kan? Cerita ni menarik. Itu kita masuk bab iklan. Bab iklan. Haji dah ada pengalaman. Longgar kita punya lutut tuan-tuan ya. Waktu itulah tuan-tuan. Kalau orang yang tak berdaya ni tuan-tuan, waktu itulah dia nak pakai kereta tolak. Nanti kita cerita nanti ya tuan-tuan. Okey, alhamdulillah. Then kemudian kita start ke pertanyaan pertama tadi. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini ya saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, itu rukun yang pertama niat. Jadi biasanya kalau ustaz buat, kalau bukan ustaz biasanya ustaz buat. Kalau ustaz buat jemaah ustaz, biasa ustaz akan buat macam mana? Ustaz akan bawa tempat dia. Nanti kita tempat bermiqat dia. Lepas tu ustaz akan kata dengan jemaah semua ya. Okey. Kamu pergilah tempat mana kamu nak bermiqat. Tuan-tuan ni pergi naik direct flight kan? Ni first Rose tu pergi naik. Dia pergi masuk Mekah kan? Masuk Mekah kan? Okey. Tuan-tuan ada yang ikut Oman? Yang ikut yang murah punya Mawi ada? Tak ada ya. Jadi tuan-tuan ikut KRS yang naik Mas lah kan? Mas atau Saudi kan? Okey. Cantik. Ya. Jadi dia akan masuk ke dia akan pergi miqat dia nanti. Miqat dia kalau biasanya kita akan pergi masuk ke Mekah, kemudian kita pergi ke Taif. Daripada Taif nanti dia akan pergi ke Kanu Manazir. Kanu Manazir tu tempat dia bermiqat. Ya, maka dekat situ tu biasanya ustaz kata kawan pergilah tengok tempat ni. Kau tengok tempat ni tempat kita bermiqat, tempat kita berniat. Jadi saya cakap dengan diorang semua kau tukar baju, pakai ihram tu semua. Laki-laki perempuan pun tukarlah kalau nak tukar baju. Kalau tak nak tukar baju pakai baju yang biasa juga tak ada masalah. Perempuan untung, laki-laki kena tukar. Ya, nanti kita akan cerita. Jadi ustaz akan kata dengan diorang semua jemaah, okey naik bas. Kita naik bas, ustaz akan baca doa. Ustaz akan baca niat ni. Tak baca nawaitu, diorang pun ikutlah. Nawaitu umratan wa haramtu biha lillahi ta'ala. Lepas tu ustaz akan sambung. Fa in habasani fahalal tu. Dekat sini ada tak? Cuba tengok. Tak ada. Okay? Dekat sini apa yang ada? Dia ada nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tapi ustaz akan beritahu dengan jemaah-jemaah ustaz tu sebab ustaz akan baca. Ikut. Maka jemaah ikut. Fa in habasani fahalal tu. Sekiranya terhalangnya aku, maka halallah aku. Itunya nama dia niat bersyarat. Niat bersyarat ni jatuh kepada siapa? Selalunya, kebanyakannya pada orang wanita. Kenapa? Sebab ditakuti dia datang haid. Tuan-tuan, cerita haid ni pun panjang. Cerita haid ni pun panjang. Ya, jemaah datang last minute. Ya, yalah tuan-tuan ya. Kita beragama jangan malu ya. Jangan malu, nanti banyak cerita. Laki-laki datang haid tak? Tak ada. Tapi jadi kita nak baca tak? Bersyarat ni? Baca. Sebab di antara perjalanan kita ke sini sampai ke sana, kita tak tahu apa berlaku. Sekiranya berlaku dan kita tak baca dia punya niat bersyarat ni tadi, ya,
Maka sekiranya apa-apa berlaku pada kita, katalah kita ni minta jauhkanlah, tapi ni sebagai cerita. Kita pun accident. Accident, bawa ke hospital. Ni cerita orang lelaki. Ya, sebab nak tanya tadi, masyarakat tadi, perempuan nanti kita cerita. Kemudian, dia nak operate kita. Dia nak potong rambut kita dah apa-apa kan. Sedangkan kita dalam ihram tadi, kita tak boleh cukur apa semua. Ketika itu, kalau kita tak berniat bersyarat, dia potong, kita kena bayar dam. Dam ihsar nama dia. Dam ihsar tu apa kebendanya Ustaz? Dam ihsar tu untuk melepaskan kita daripada kita punya ihram dan niat tadi, iaitu seekor kambing. Kita kena sembelih seekor kambing. Cerita ni nanti kalau Ustaz akan cerita. Ustaz, bila Ustaz nak cerita, kita tak ikut Ustaz. Nantilah kita akan cerita. Sebab cerita ni panjang. Ya? Jadi, wanita pula dulu, macam Ustaz cerita lah. Dia pun ada sampai dekat satu. Ustaz nak cerita macam ni lah. Ustaz, dalam bas kalau tak sempat nak cerita dengan diorang, Ustaz akan panggil. Ustaznya style sebelum kita bergerak dekat sana, Ustaz akan panggil. Panggil balik. Ustaz panggil. Ustaz akan buat ulang kaji. Murajaah lah balik. Ustaz akan buat balik. Ustaz akan buat balik. Macam kita tak tahu. Macam orang yang katalah ada 40. Ini baru ada 15 orang. Ada 40 orang. Tak semestinya semua tahu. Ustaz akan panggil balik. Panggil balik. Ustaz akan cerita balik dengan diorang. Ustaz akan sentuh balik dengan diorang untuk merajaah ulang kaji. Sebab apa? Sebab Ustaz nak diorang tu yakin. Tahu apa dia nak buat. Yalah, lain Ustaz lain. Ustaz tanggungjawab Ustaz ni. Ustaz nak diorang tahu dan faham. Ustaz akan panggil balik. Bila dah cerita macam tu, okey, faham. Tuan-tuan, kalau tak faham cakap. Jangan kalau kita tak faham, kita buat-buat faham. Masalah. Lepas tu, super macam Ustaz dulu nak terbang ni. Nak sampai dalam pemikat. Lepas tu ada grup daripada Penang. Saya bawa dia orang ni. Kita lepas tu saya ada perempuan ni, ada jemaah ni, dia datang haid. Jadi dia tak payah niat lah. Tuan-tuan, apabila kita nak buat umrah, sampai pada waktu kita nak bermikat nanti, orang datang perempuan, saya nak tahu soalan perempuan. Kamu datang haid, kamu kena niat ke tak kena niat? Orang datang haid, dia semayang ke tak semayang? Tak semayang. Orang yang nak buat umrah, wanita, perempuan yang lelaki, datang haid tak? Tak ada kan? Jadi dia tanya perempuan. Dia luka datang. Okey. Dia niat tak? Dia kena niat. Ustaz cakap dengan orang tu. Ustaz kata nasib baik tak sampai lagi tempat mikat. Ustaz kata dia kena niat sebab dia datang untuk buat umrah. Apabila dia nak buat umrah, dia kena berniat. Apabila dia berniat, nanti kita akan masuk, kita kena jaga pantang larang kita ada berapa? 13. Dia kena jaga pantang. Jadi Ustaz akan cerita dengan lebih lanjut. Okey? Oh ya ke Ustaz? Ya. Okey, dia pun cakap dengan perempuan tu di bawah. Kau kena berniat. Kalau seandainya dia lepas daripada dia punya tempat, dia bermikat, dia tak berniat macam mana? Dia kena bayar dam. Apa dia? Seko. Kalau tidak nak suruh kapten terbang patah. Ustaz, kita cakap dengan driver pilot, saya punya jemaah tadi dia lupa nak niat lah. Boleh tak kona balik? Yalah, kona lah. Kona. Jadi dia kena bayar dam. Sebab apa dah sampai dekat mikat dia tak berniat. Dia kena bayar dam. Apa seekor kambing. Jadi Ustaz ni pun tu kisah lain. Ni kisah lain lah. Itu masa sampai dekat itu Kanu Manazir. Masa Ustaz tu daripada Madinah pula sampai ke Bir Ali tu. Datanglah tiga gadis cantik-cantik datang Ustaz. Ni nak minta nombor telefon. Kan? Ustaz saya ada masalah ni. Ustaz saya ada masalah ni. Tuan-tuan, dia ada 3 masalah, 3 berbeza dan 3 cara lain dia punya meniat. Niat dia tak sama. Ada orang yang akan datang haid, orang tengah haid, orang dekat nak habis haid. Dia berbeza tu. Kita faham. Perempuan selalu ada masalah. Ya, maka
Jadi Ustaz cerita tadi pasal niat tadi sekiranya terhalangnya aku tu tadi cerita lelaki dah habis tadi. Ya, sebab Ustaz kata dia masukkan sekali tadi. Untuk perempuan tadi dia agak-agaknya dia nak datang haid ni tadi, maka dia berniat. Apabila datang saja haid dia tadi, maka dia boleh cukur. Dia boleh cukur pula. Nanti tu peranjat suami tengok. Kenapa mata awak rambut tak ada? Kan? Maka dia boleh gunting. Sebab dia dah berniat. Seandainya fa'in habasani fa'alatu sekiranya terhalangnya aku, maka halal aku. Maka dia terhalang dengan apa? Datangnya haid tu tadi. Maka dia boleh bergunting, dia tak perlu bayar. Okey, faham? Faham ke orang wanita muslimat? Nak tanya ke? Tak nak tanya? Ustaz, saya malu nak tanya, nanti Ustaz bagi nombor telefon, saya nak telefon. Boleh, tak ada masalah. Ya, tak ada. Ini benda-benda tentang kita kadang-kadang orang tanya. Dan Ustaz suka kongsi benda tu. Ya, kongsi supaya kita tahu. Kadang-kadang dia jumpa personally, okey. Dan Ustaz tak akan cakap, Aminah tanya saya, jemaah tu, dia tanya saya, tak ada. Ada orang tanya pasal masalah dia begini. Jadi Ustaz akan share sama-sama supaya kita dapat ilmu. Okey, tuan-tuan ada masalah? Tak ada masalah. Bila tak ada masalah tu, alhamdulillah. Tak payah aku nak jawab kan. Itu dah biasa. Ana tu dia dalam bahasa orang Arab ni, bahasa ana tu saya. Anta dia kata anta awak. Dia tak kata ya, tapi orang Arab dia kalau dia kalau dia sebut nama tu ya Yusuf bin, kita tak ada, kita panggil sok je. Betul kan? Tapi style orang Arab memang macam tu. Memang orang kata nampak kasar, tapi itu adalah budaya mereka. Yes. Abdi, hamba abdi. Sebab pertama-tama itu dari segi bahasa Arab dia. Jadi kita tak guna perkataan hamda, apa habdi tadi, apa hamda abdi. Kita tak guna. Ya ana abdi kata. Abdu kata. Kita tak gunakan kata tu. Kita secara memang dari segi bahasa budaya kita mungkin kita agak benda tu paling tidak kita panggil abang ataupun apa saudara dan sebagainya, itu dari segi bahasa. Tapi dari segi ini jangan faham dia. Cuma orang Arab kalau dia panggil kita ya Muhammad, dia tak panggil Mat, tak ada. Itu bukan. Itu kalau dia panggil itu tu kurang ajar. Orang Arab. Ya Yusuf dia akan panggil. Dia tak panggil sok. Itu budaya orang Arab. Ya, kalau ya Fatimah, ya Ummu Amin dia panggil. Itu dia sebut tu dengan gelaran yang cantik-cantik. Ya Habibah, kan? Dia ya Habibah kekasih. Jadi dia Nabi SAW dia baginda akan bagi nama yang baik-baik dan dia akan panggil dengan cara dia macam tu. Dan tak kena ingat dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala dia memanggil, ya, dia menyeru dia punya kekasihnya dengan abdi. Kenapa dia panggil abdi? Sebab menunjukkan rendahnya kita. Jadi soalan tu tadi mungkin untuk budaya kita, tetapi itu biasa. Ana rabbuka a'la. Aku adalah ana rabbuka aku. Dia kata dia tak ada apa dah ana malik. Ya, ana maliki ana tak ada. Raja tak ada, dia kata ana apa. Macam tu. Ya, okey. Jadi kita dah sampai ke niat tadi. Okey, alhamdulillah. Jadi apabila kita dah niat tadi, okey. Tak ada masalah ya. Okey, kemudian ya Kak. Okey.
Dia haid tu datang masa dia tengah berniat tu ke atau sebelum? Okey, dia macam ni. Ada sebelum, ada masa dan apa dekat habis. Seandainya, okey, seandainya dia tengah nak berniat tadi, dia nak buat, kalau dia dah buat, dia dapat umrah dah. Tapi kalau dia tak buat lagi, dia tak buat tadi, okey, maksud dia, okey, yang tu tadi nak datang. Yang datang, tengah datang tu dia, seandainya aku balik, haid aku tak bersih, maka halal aku. Jadi itu maksudnya orang tengah datang niat, orang tengah datang haid. Dia kena niat dia macam tu. Beza ya, sebab ustaz ada kes macam dia dah datang haid. Dia dah datang haid, tapi dia baca yang ustaz ajar yang pertama tadi. Lepas tu dia cakap dengan ustaz kata, tak betul. Sebab yang niat pertama tadi sebelum datang. Apabila kamu dah datang, kamu baca yang sebelum datang tak boleh. Jadi kamu kena bayar. Kena juga bayar dah untuk lepaskan diri daripada kamu menyatu. Dan apabila kita dalam haid, kita dah berniat, kita kena jaga pantang kita. 13 kita akan sentuh nanti. Kita kena jaga tau. Jadi pantang-pantang kita akan sentuh satu-satu. Ya? Jadi nak kata tak kata, pernah satu ketika ustaz pergi buat umrah ni, ustaz jumpa satu orang wanita, dia duduk dekat itu dia menangis. Dia daripada dia datang sampai dia balik, dia tak dapat buat. Haid dia tak bersih. Jadi tak dapatlah. Jawabnya dia tak ada. Jadi dia tak ada umrah untuk dia. Ya? Tak ada umrah untuk dia. Itu sebabnya kadang-kadang, maaf cakap lah, kadang-kadang orang, ada ustaz punya jemaah-jemaah yang juga dia kira tau. Dia okey, dia nak pergi tarikh ni. Sebab saya tak boleh nak pergi tarikh ni ustaz. Sebab saya waktu ni biasanya akan datang saya punya haid. Dia cerita. Jadi saya nak pergi tarikh ni. Sebab ni waktu saya bersih. Dia lagi tahu. Kan? Itu ada orang. Separuh orang tu lah tak apalah, pergi sajalah kan. Lepas tu ada pula orang yang makan ubat. Itu cerita belakang. Tu kita nanti, sebab laki-laki tak cerita pasal ubat, nanti kita cerita belakang. Okey tak? Okey, kemudian apabila kita sudah berniat tadi, ya, apabila kita dah berniat tadi, maka kita akan masuk kepada 13 pantang. Boleh tengok lagi di belah belakang. Ya, di belah belakang ada 13 pantang. Ya, larangan semasa ihram tu. Sebelah belakang muka surat 10. Ya. Muka surat 10. Okey. Yang pertama, memakai, ini 13 pantang ni yang kita perlu ingat. Ya, kita perlu ingat dan kita perlu faham. Apabila saja kita berniat, nawaitu umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala, tadi itu fa'in habasani fahalaltu tadi, maka kita dah terikat dengan pantang, 13 pantang ni. Ya. Yang pertama sekali, ya, memakai pakaian bersarung atau berjahit dan bercantum. Lelaki sahaja. Bermaksud, tuan-tuan, sebelum kita pakai ihram tu, kita mesti clear. Kita tak boleh pakai seluar dalam. Okey, kita tak boleh pakai kain bersarung. Kita tak boleh pakai yang berjahit dan bercantum. Contoh kalau kita pakai yang ankle guard ke apa ke guard tu semua kan, yang macam tu kita tak boleh pakai. Ustaz, kita pakai jam boleh, tak ada masalah. Ya, yang ini melipatkan pada pakaian, maka tak boleh. Okey. Kalau seorang lelaki dia nak pakai lampin, boleh ke tidak? Terutama orang-orang yang ada masalah kencing tak tus. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya, perempuan tak ada kan? Laki-laki. Maka dia boleh pakai dengan syarat yang pakai lampin macam kanak-kanak dulu. Bukan yang sarung ya. Dia sekarang dulu kita pakai lampin tu tak yang 3 tu kan. Ni betul. Tu boleh pakai. Sebab dia tak bersarung. Tetapi lampin yang pakai sarung tak boleh. Ya, tu. Okey.
Menutup kepala atau sebahagiannya. Orang lelaki ni tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai kepiah. Seandainya dia dah biasa pakai, dia nak pakai juga, boleh. Bayarlah dam. Itu je cerita dia. Ustaz, saya terlupa. Tak apa, cepat-cepat buka. Kena bayar dam? Tak kena bayar dam. Dam atau denda atau perkara yang untuk melepaskan kita daripada kesilapan kesalahan kita tadi tu. Menutup muka siapa? Perempuan yang pakai jilbab tadi. Dia pakai, kalau dia dah biasa pakai niqab, dia kena buka. Dia kena buka. Memakai sarung tangan lelaki dan wanita. Kalau kita dah biasa, orang lelaki dah biasa jadi polis trafik, dia terbawa-bawa nak pakai sarung tangan. Tak boleh bang, tak boleh. Tapi ni perkara ni tuan-tuan kalau fikirkan, okey, wanita biasalah pakai lelaki ni jarang pakai sarung tangan. Kecuali, dulu Ustaz terfikir juga kan, masa bila? Masa musim sejuk. Musim sejuk. Musim sejuk dia sejuk tau. Sehingga kan kita pakai sarung tangan. Tu. Kalau kita fikir kan, apa? Musim panas ni yang risaulah, tak ada. Okey. Tetapi dia nak ceritakan dia tak boleh laki-laki pakai sarung tangan. Jadi bila perkara ni, kadang-kadang kalau kita tengok orang putih kalau main bulan 12 dia bulan musim sejuk, dia main bola pun dia pakai sarung tangan sebab sejuk. Bukan dia main bola tu bukan polis trafik dia orang tu sejuk. Alright. Kemudian memakai bau-bauan semasa sama ada di badan, pakaian, makanan, minuman atau mengisapnya ke hidung lelaki dan perempuan. Okey. Ni bagus ni. Memakai bau-bauan. Nabi SAW baginda merupakan seorang yang menjaga, yang sehinggakan peluh dia tu baginda tu wangi. Okey. Ustaz, saya nak pakai minyak wangi ataupun nak pakai deodorant, nak pakai ataupun boleh tak? Boleh pakai sebelum berniat, boleh. Selepas berniat tak boleh. Ini tadi. Ini yang tak boleh ni semua selepas berniat tadi. Okey. Seandainya dia sebelum dia berniat dia pakai minyak wangi. Kemudian minyak wangi itu terkena dekat badan dia. Kena dekat badan dia. Okey. Kemudian termasuk perempuan juga, kemudian dia pergi bilik air. Dia pun pergi bilik air, dia buka. Dia buka dia punya pakaian tadi. Kemudian dia pakai balik. Tak boleh. Tak boleh. Itu soalan yang ditanya. Pakai sebelum boleh, tak ada masalah. Tetapi seandainya perkara tu, benda tu, minyak wangi tadi kena pada pakaian kita dan kita pergi toilet. Kita membuka. Kemudian kita pakai balik. Maka dikata bahawasanya itulah dikata memakai minyak wangi. Maka tak boleh. Nak melepaskan diri dari perkara ni, nak menyenangkan diri kita senang. Untuk waktu yang ini tak payahlah pakai. Tuan-tuan, Ustaz dah kira dia punya tempoh daripada kita berniat sampai kita tawaf, sa'i dan sebagainya lebih kurang 12 jam. Jadi terjagalah 12 jam tu. Tak payahlah pakai minyak wangi. Nanti kan, walaupun nanti iblis kacau lah. Tadi aku dah belajar dah, Ustaz kata ni. Kan? Lepas tu iblis kata, tadi kamu buat ni. Dah mula kacau kita kan. Dah sempurna, kita ibadat kita dah jadi tak sempurna. Jadi sebaik-baiknya Ustaz selalu pesan dengan mereka untuk waktu yang daripada kita berniat tadi, berniat tadi sampai kita habis. Biasanya kita kalau kita pergi, kita masuk daripada Mekah okey, dia start daripada kan manazil dia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3.
Dia biasa dalam biasanya pengalaman ustaz, dia dalam masa pukul 3 pagi tu dia dah habis dah. Sampai dia tahlul. Ya 12 jam tu lah nak jagalah. Tak payahlah kita nak bermakeup dan sebagainya. Yang takut tuan-tuan bukan apa, orang yang terus dia macam kita singgah di kandung mana sih kita akan kita di Taif. Ya, jadi orang yang daripada kapal terbang, naik kapal terbang tu, tapi pun tak lama pun kalau biasanya dia sampai daripada Kandung Manazir, kalau naik kapal terbang dia terus masuk buat Mekah, tak lama pun. Ya, jadi 12 jam tu lah biasanya kita nak jaga. Okey. Membangkai bawaan makanan, minuman atau menghisapnya ke hidung. Okey. Tuan-tuan dalam ihram tiba-tiba lalu dekat kedai minyak wangi. Kan? Kedai minyak wangi. Dekat ni kita belajar ni tadi, memakai bau sama ada di badan, pakaian, minuman atau menghisapnya ke hidung. Tiba-tiba bau wangi. Macam mana? Macam mana? Tu dia. Macam sampai je kan ni semua grup Haji Rashid ni. Lepas tu kita dekat Mekah ni kan, kita nak buat umrah semua pakai ihram ni. Sampai kedai sampai dekat minyak wangi atas. Tiba-tiba dia tengok semua apa jemaah ni semua macam ni. So macam ni kan? Tengok orang lain semua kan. Agak-agak tuan-tuan, ni mana punya jemaah ni? Jemaah Malaysia, tengok kan. Siapa dia punya mentadbir? Haji Rashid. Tuan, dia ajar macam tu ke? Tuan-tuan, jangan buatnya. Buat malu Haji Rashid aja. Ya? Mana ni? KRS. Allahu Akbar. Lepas tu Haji Mat pun telefon. Haji, kenapa Haji punya jemaah saya dapat tengok dalam TikTok? Kan? Semua jalan sampai dekat kedai. Semua tiba-tiba semua tutup hidung. Kenapa? Ada orang kentut ke tak tahu? Saya pun tak tahu lah Ustaz. Tuan Haji saya pun tak tahu. Tapi saya tengok TikTok macam tu. Semua ni KRS ni kan. Tuan-tuan jangan buatnya. Haji Rashid tak ajar. Dia kata tuan-tuan, kalau seandainya di sini ada minyak wangi, tuan-tuan pergi tuan-tuan ambil, cium. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Ya? Tetapi seandainya tuan-tuan lalu saja. Jangan buat jadi. Sebab Haji Rashid KRS saja. Buat madu saya tuan-tuan. Jangan ya. Tolong. Ya. Jadi yang dia tak bolehkan tadi itu, ataupun dekat sana tuan-tuan, kedai-kedai minyak angin ni, minyak wangi ni akan bagi. Dia akan calik dekat kita. Elak. Seandainya dia calik dekat kita, tuan-tuan dalam ihram tak boleh pakai minyak wangi, apa tuan-tuan nak buat? Macam kalau Ustaz menangis dia kan, tadi Ustaz dia dapat umrah dah. Dia menangis, Ustaz saya pun tak tahu lah Ustaz, saya dah masa tadi ada saya apa tadi orang tu dia calik dengan saya tadi Ustaz. Saya pun tekan Ustaz ajar tak boleh pantang, tak boleh kena minyak wangi apa semua Ustaz. Habis saya dah habis dah tahlul apa semua Ustaz, macam mana Ustaz, sah tak sah? Sah ke tak sah? Dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak makan kan, selalunya kita akan berhenti rehat minum. Kan? Jadi Ustaz nak minum lah sikit. Tuan-tuan agak-agak macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan tak ada masalah. Seandainya tuan-tuan dia dah calik tuan-tuan tu, tuan-tuan pergi basuh. Basuh saja. Tapi percayalah, wangi itu tidak akan hilang. Wangi tidak akan hilang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Tuan-tuan pun sampai dekat sana, tuan-tuan pun mandi. Ustaz, saya ada bawa sabun mandi sendiri. Ada tak sabun mandi yang tak wangi? Tadi. Ada tak sabun yang tak wangi? Sabun cap kapak wangi, tuan-tuan. Itu bukan sabun mandi. Itu sabun cap kapak. Habis, Ustaz ajar ni Ustaz tak boleh berwangi. Macam mana? Adakah 12 jam tu kita tak pakai sabun, tak mandi? Macam mana? Tuan-tuan, benda ni
ada ditanya. Ada ditanya. Sebab mungkin depan ni nanti, dah habis nanti, tuan-tuan pergilah cari. Cik, saya nak cari sabun yang tak wangi, ada tak? Ataupun kan kadang-kadang kan banyak kan. Diorang apa jual muslimah kan, apa kan, umrahnya tu, tanya diorang, ada tak sabun yang tak wangi? Tuan-tuan jangan buat ya. Jangan buat, tolonglah. Saya baru balik daripada umrah. Siapa dia? Siapa dia? Haji Rashid juga. Dia kata tak boleh, jadi saya nak cari sabun yang tak ada wangi. Tuan-tuan jangan buat macam tu. Boleh pakai. Boleh. Ya? Boleh pakai. Dengan syarat kita yang tak boleh di sini berwangi-wangian. Faham ya? Berwangi-wangian tu maksudnya tadi, Ustaz nak datang sini, Ustaz mandi dengan air minyak wangi. Itu berwangi-wangian. Tetapi dalam perjalanan tadi ada orang calik, itu bukan nak berwangi-wangian. Ustaz, saya punya sunblock. Sunblock. Tuan-tuan tahu tak sunblock? Ustaz tak tahu. Tapi orang cakap sunblock. Tahu tak sunblock ni? Tu dia. Ini mesti dia biasa tengok orang lah perempuan mandi pakai sunblock ni. Ini. Lalu yang pakai sunblock ni orang perempuan lah. Ada orang. Kan? Jadi dia pakai tu. Boleh ke tak boleh? Dia jawapan dia boleh dengan tak boleh aja. Dia tak ada seri. Dia tak ada. Ustaz, kita ada pukul 12 pukul 1. Ada 1 jam setengah lagi. Kan? Ke nak sambung sampai petang? Ustaz, saya ada orang kahwin, Ustaz. Okey. Kita buat laju-laju. Okey. Boleh ke tak boleh? Sunblock. Boleh. Tuan-tuan, selagi Ustaz cakap benda ni, supaya benda ni biasa yang berlaku. Perkara yang biasa berlaku. Ya? Dan ada orang bertanya pasal benda ni. Dan benda ni penjelasan dia banyak. Panjang. Boleh ke tak boleh? Boleh. Seberatan mana kita pakai sabun tadi. Mana ada sabun yang tak wangi, tuan-tuan. Sabun cakap apa wangi. Kalau kita cari nanti, ngada-ngada lah. Dekat pergi Mekah tu sendiri pun sabun hotel dia tu punya murah-murah pun ada bau. Tapi jangan kita kata-kata nak cari yang tak boleh. Berwangi tak boleh. Ya? Jadi sunblock pakai, dia atas dasar dia adalah ubat. Ya, atas dasar dia adalah ubat. Maka tak apa. Yang tak boleh tadi saja nak menggatal-gatal, dekat depan sana ada orang kata Jamal Bila, kita nak cantik nak tunjuk dia. Itu tak boleh. Ya, tak boleh. Tapi kalau kita pakai tu untuk mengelakkan mudarat kepada kita, no problem. Tak ada masalah. Ya? Okey. Okey ke tuan-tuan? Tak nak tanya ke? Depan ni kalau banyak dapat duit. Okey. Macam mana tu? Dia tak apa, tak ada masalah. Sebab dia bukan niat untuk apa ni kan? Nak berwangi. Dia berniat nak berwangi ke nak mengelakkan daripada bau busuk? Kalau nak saja nak suka-suka nak bagi laki cium. Tapi kena tengok kita punya ni. Adakah dia punya kita untuk saja-saja untuk apa? Ya? Tapi kalau kita rasa was-was, lebih baik kita meninggalkannya. Untuk 12 jam tadi itu. Elak tu. Sebab pun macam Ustaz kata tadi tu, takut iblis tu datang kacau kita. Ya? Tak nak perkara kita berlaku. Kemudian, memakai minyak di kepala ataupun janggut bagi dan semua bulu muka selain daripada tumbuhan di pipi dan dahi. Laki-laki dan wanita tak boleh pakai minyak di kepala. Nabi SAW baginda akan pakai minyak. Baginda selalu akan pakai selepas mandi dan sebagainya, baginda akan pakai. Kita boleh pakai sebelum. Tapi selepas ni, ingat ya, ni selepas pakai ni ya, selepas kita berihram ni, tak boleh. Ya, tapi tak payahlah kita pakai, tak payah pakailah, pakai minyak rambut dan sebagainya. Okey. Menanggalkan rambut dan bulu daripada mana-mana anggota badan, lelaki dan perempuan. Jadi tuan-tuan tu sebabnya disunatkan di antara perkara yang disunat kepada kita ialah kita bercukur. Ya, kita bercukur, kita pendekkan rambut kita dan sebagainya.
kita cukur bulu hari-hari dan sebagainya yang boleh, yang kita rasa yakin dia akan memudaratkan pada ataupun akan menyebabkan kita kalau seandainya kita dengan sengaja dia gugur. Kalau seandainya bulu tuan-tuan laki-laki dan perempuan